Ni, bunuh sebab tak bagi pinjam cerek air je. Tu belum kes cinta semua tu. Kita sambung bab pendidikan anak sebab ramai tanya anak lelaki pula. Sebelum ni pakcik share pendidikan anak perempuan. Sebelum tu, sebelum kita tersasar, perlu pakcik nyatakan sekali lagi, tips-tips pendidikan anak yang kita bincang semua ni adalah tertakluk pada ikhtiar manusia saja. Kun fayakun, Allah pegang. Jangan sampai kita rasa hebat dengan ikhtiar sehingga Allah izin benda sebaliknya. Na'udzubillah. Kembali pada bunuh sebab cerek, bunuh sebab cinta. Basic IQ, apa pemboleh ubah dia? 1, 2, 3, betul. Penolakan. Bagaimana lelaki menerima rejection. Inilah yang pakcik latih anak pakcik. Rantaka masa di umur 7 tahun. Masa tu di A Famosa Waterpark. Ada satu permainan, dia gagal ujian tinggi. Pakcik nampak dia kecewa, lepas tu dia akur lah. Pakcik tak suka, dia cepat akur, cepat mengalah, dan pakcik pun tak suka cara dia terima rejection tu. Okay, pakcik pun suruh dia berunding dengan staff tu balik. Dia hanya gagal 2-3 cm saja. Lagipun abang dia ada bersama. Pakcik fit dia hujah macam tu lah. Tujuan pakcik ialah skill runding dan terima penolakan selepas usaha. Rantaka pergi bersama abang dia, Taruna. Taruna dia diam je lah sebab pakcik suruh dia diam. Pakcik tahu ini akan gagal sebab ini adalah peraturan keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Staff dia lepaskan. Aduh lah, misi pakcik gagal. Okey, tempat yang sama, masa dah nak balik, nak pulang tu, baju-baju basah kena letak dalam plastik. Pakcik tak bawa lah pula time tu. Pakcik pun suruh Kursani. Masa tu dia umur 12 tahun. Kau pergi minta ke gerai makanan tu, pakcik tahu akan gagal sebab Melaka ni dia memang tegas sebab plastik. Niat pakcik ialah Kursani dia belajar penolakan, rejection. Kursani pun pergi. Ya, memang plastik tak ada. Tapi staff tu dia cari stok plastik untuk plastik sampah. Lepas tu dia bagi. Nak betul. Misi pakcik gagal. Paling gagal di Kelantan. Ni Kajora, perempuan, 10 tahun time tu. Pakcik bagi dia RM2, RM2, beli tepung. Suruh dia tanya, boleh tak beli tepung tapi saya ada RM2 je. Dia takut lah. Tapi pakcik teman kan. Pakcik duduk jauh lah sikit daripada kedai tu kan. Okay, pakcik yakinkan Kajora, kena berani. Kalau tak dapat, relax je. Memang patut tak dapat pun. Benda tak dapat ni memang patut pun sebab tu hak dia. Kita hanya try. Kena reject ni biasa. Kalau itu hak dia dan dia reject, ini biasa. Kalau hak kita, baru kita lawan. Okay, Kajora masuk kedai. Tak lama lepas tu dia keluar dengan 1 tepung, 1 stain sardin dan 5 telur ayam. Lepas tu, aduh, pakcik pun terpaksa masuk kedai. Bagi tahu hal sebenar dan owner kedai tu. Tapi owner kedai tu dia tak nak terima duit sebab dia dah niat dah. So pakcik cakap macam ni, yang ini pakcik terima, tapi pakcik bagi duit lain untuk tabung kalau kes macam anak pakcik ni jadi lepas ni. Baru owner kedai tu setuju. Ya betul, latihan di A Famosa di kedai runcit memang gagal. Tapi itu tahap cumi ciki lah. Latihan yang tinggi pakcik tak kongsi lah. Jadi fitnah pada orang awam pula yang tak faham. Cuma poin pakcik ialah kena latih dan fahamkan anak tentang rejection, penolakan atas hak orang itu sendiri. Kalau hak kita, baru kita lawan. Cara nak lawan rejection atau terima penolakan tu, kena sediakan maps lah. Garis-garis dia. Supaya anak dapat gambaran peringkat-peringkat keadaan tu. Jangan biarkan anak pandai-pandai sendiri. Dia selesai sendiri. Dia rasa lonely, kesorangan. Takut family marah. Dia rasa kalau family tahu, lebih memburukkan keadaan. Ini silap ni. So, dia memilih jalan yang lain. Mengadu kat kawan. Lepas tu kawan pula, kalau dia selesaikan makin buruk. Ataupun dia ajak, okay, jom kita lupakan masalah ni dengan try benda ni. Dah. Hui, na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena bagi tahu apa-apa masalah, bagi tahu mak dengan abah. Tapi jangan takut mak dengan abah marah. Benda ni biasa, marah ni biasa. Tapi kita nak selesaikan masalah. Jangan takut. Bagi tahu memang betul mak dan abah marah, tapi kita selesaikan bersama-sama. We are family.